Di saat kemeriahan Aidilfitri ni masih lagi terasa, perlahan-lahan suasana tu mula kembali sunyi dan tenang. Di sebalik ketenangan tu, ada satu rasa yang sukar untuk digambarkan. Mungkin kita cuma perlukan satu ruang untuk lari seketika dari kesibukan, dari rutin yang biasa kita lakukan sebelum ni. Dekat sinilah sebuah tempat yang tersembunyi di hulu langit, dikelilingi kehijauan alam, ditemani aliran sungai yang tenang. Tapi ketenangan ni ke yang aku cari sebenarnya. Hari ni dah masuk raya yang kelima. Kehangatan raya tu masih lagi terasa. Tapi entah kenapa, tahun ni aku rasa masa tu macam laju sangat berlalu. Cuti masih ada, tapi dah tak tahu nak pergi mana kali ni. Jadi aku decide kali ni aku nak bawa family aku keluar, cari tempat untuk rehatkan fikiran kejap sebelum kembali ke rutin yang mencabar nanti. Kali ni kami pilih satu tempat yang tak jauh pun dari rumah, tapi cukuplah untuk bagi rasa lari sekejap dari kesibukan. Walaupun masuk agak ke dalam sikit tempat ni, tapi kalau korang nak cari satu suasana nature, tempat ni memang kena sangat dengan vibe tu. Kami. Oh, saya. Ni abang yang warna pink. Warna pink yang betul depan ni. Warna pink. Bilik kami yang warna pink ni, yang bestnya kereta boleh parking betul-betul depan bilik. Jadi senanglah nak angkat barang, tak payah nak ulang-alik jauh. Bilik yang kita orang ambil ni adalah bilik jenis A-shape. Jom kita tengok macam mana design bilik dia kat dalam. Assalamualaikum. Oi, TV dah siap buka lah. Okey, ni bilik kita lah. Bilik A-shape. Tengok design dia. Sekejap, kita tengok bilik air kejap. Bilik air dia, geng. Nampak ni? Ada? Jacuzzi. Anik-anik kat sini tak? Okey, kita punya tempat nak membakar kita adalah dekat belakang ni. So tadi aku dah minta dah untuk BBQ pit tu, set dia. So dia akan hantar kita akan bakar kat sini lah. Ni sungai dia. Sungai ni boleh mandi tau, sungai ni. Walaupun nampak dia macam ni, boleh mandi sungai ni. Okey, kita ada kat sini kita ada dua katil tau. Queen size ni kita ada dua, satu sini, satu lagi dekat situ. Dia dah baring dah kat situ. Ini TV lah. TV. Kita ada kettle juga dekat sini. Kettle dan juga ada meja untuk kita makan, minum-minum dekat sini. Kat sini kalau korang nak bawa barang-barang yang macam contoh nak kena sejukkan ke, kat sini ada juga peti ais tau, tapi dia guna sama lah. Guna sama punya lah. Ni macam ni aku tengok dah penuh dah ni lah. Memang tak ada harapan aku nak letak. Jom kita explore dulu apa yang ada dekat sini. Jom dek. Kita tengok kat depan tu, dia kata ada sungai.
Kita jalan-jalan lagi kat depan sana tu. Kita tengok jenis-jenis bilik yang ada dekat sini. Kat sebelah sini ni, sebelah kiri kita orang ni ada sungai tau. Air dia pun tak dalam sangat. Cuma dia nampak macam berlumut sikit lah. Tak tahu boleh mandi, sesuai untuk mandi ataupun tak. Ini ada jenis-jenis bilik yang lain kat sini ni. Dekat sini sebenarnya ada banyak jenis bilik yang unik tau. Antaranya Hobbit House, Arch House dan juga Boat House. Masing-masing ada desain dia yang tersendiri dan memang sesuai untuk korang yang sukakan tempat estetik macam ni. Tapi air dia kering lah. Perasan tak? Kat situ air dia dah kering, dah tak ada air dah. Weh, buih lah. Mana dapat buih banyak-banyak ni, Dik? Sana. Sambil-sambil layan budak mandi kolam, kita tengok dekat belakang ni apa yang dia orang tengah buat. Sebab aku minta anak aku hidupkan api tau. Kita tengok tak hidup ke tak hidup apinya. Allah, mencabar betul laluan dekat belakang ni. Hidup pak? Hidup. Okey. Kita nak keluarkan bahan-bahan barbecue kita. Kita nak letak dekat luar dulu. Okey, ni bahan-bahan kita lah. Ini yang kita nak bakar malam ni, geng. Nampak ni, kita ada ayam, kita ada ikan tilapia. Kemudian kita ada hotdog. Bawah ni ada satu lagi, sotong pun ada. Malam ni kita bakar. Sementara kita tunggu yang itu settle dulu. Satu lagi ikan merah juga, ikan siakap. Kami sampai keluarkan lampu nasib baik. Tak apa, ada lampu tau guys. Tu dia. Nasib baik. Dia pakai apa? Bateri? Cas. Oh, pakai cas. Satu je ke? Satu je. Okey, tak apa. Nasib baik. Diskon nanti boleh minta. Okey, baik. Terima kasih. Jadi teranglah sikit kat belakang ni untuk bakar. Sikit ni, raya-raya gitu. Alhamdulillah, hujan rahmat. Dah lama tak hujan. Kita orang sampai dekat Ulu Langat ni hujan. Okey. Nombor satu. Apa tu? Ikan bakar. Ikan bakar. Okey, buka bawah. Wow. Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam lagi. Gula. Apa tu? Sotong. Sotong apa? Sotong bakar. Sotong bakar. Baik-baik jalan ya. Makan dulu. Oh, jadi ke? Tak ada hotdog. Special lah. Jadi kan? Hari raya buat.
Lepas BBQ dan makan-makan tadi, aku ambil masa sekejap pusing dekat kawasan Kowi Village ni pada waktu malam. Suasana dia memang sejuk, sunyi, ditemani pula bunyi malam yang tenang macam ni. Entah kenapa, momen macam ni akan membuatkan aku rasa macam berada dekat kampung halaman sendiri. Tambah pula, masih lagi kedengaran lagu raya yang dimainkan pada waktu ni. Memang betul-betul rasa macam nak balik kampung sekali lagi. Waktu pagi dekat Kowi Resort. Ada harimau. Ha? Ini harimau. Jadi pagi ni kita nak ambil sarapan dekat dekat sini lah kot. Untuk kita punya bilik lah. Assalamualaikum. Kak, sarapan ambil sini ke? Ya. Sarapan ambil sini ke? Bilik mana, Bang? Bilik A4. Okay. Sama. Jom. Kalau korang check in dekat sini, dia memang akan bagi sekali dengan sarapan tu. Macam ni kita orang dapat 5 nasi lemak kot. Untuk bilik kita orang ni. Pagi ni, kabus memang betul-betul tebal. Mungkin disebabkan hujan malam tadi. Udara pun terasa lebih sejuk. Dan masa ni lah, aku rasa aku kena terbang dekat atas sana nak tengok suasana pagi macam ni. Boleh. Nanti 9.30 kami datang. Dekat sini ada satu aktiviti yang menarik perhatian aku. Bila aku tengok trail dia, aku rasa macam rugi kalau tak try ATV dekat sini. Oh, tak tahulah korang boleh dengar ke tak boleh dengar. Tapi tadi naik ATV tu, untuk satu ATV RM39. Dia ada dua, satu ATV, satu lagi UTV. Kita ambil dua UTV, satu ATV. Betul tak? Contoh satu ATV semua naik, naik ATV, satu UTV,
Satu ATV. Satu UTV macam mana? ATV ada pintu. Satu UTV, dua ATV. Yang ada pintu tu dia mahal sikit, dalam RM59. Tapi okey lah. Dia akan bawa kita pusing dalam 20 minit. Dia akan pusing kat sekitar kampung ni kot. Tak apa, nanti aku nak tunjuk kat korang dia bawa pergi mana. Pak Im, 2 ATV, 1 UTV. Inilah ini. Satu dua. Macam motor. Ini. Yang bawa dia yang itu. Saya bawa untuk ini. Dengan wife lah, dengan anak. Duduk. Adik naik ayam ke? Jadi brek belakang, brek depan. Bawa ini minyak. So nak jalan tekan. Dia bukan pulas kan? Dia tak pulas. Dia ni tahu pro button ni. Kan. Boleh. Belakang, depan. Brake macam skuter. Press sikit. Okay, good. Press sikit. Okay, good. Ni brake Ni brake belakang, ni brake depan. Okay? Boleh. Kan duduk pun boleh. Ini minyak Yang merah, brake. Minyak. Ini dia ada empat belakang. Oh, ni pang ada. Okay. Oh, ini lain sikit lah. Nak pegang dia? Pegang. Apa? Belakang. Aduh, gimana? Itulah. Mai aku, pergi dulu kan, kita dulu apa? Nak sungai. Kasih nombor tanda. Ni jaga brake, Apa nak jaga brake? Brake, kau brake. Brake, aku brake. Tak payah tekan apa, jaga brake je. Kau jangan tekan, brake je. Jaga brake je. Kau jangan tekan. Jaga brake je. Macam tu.
Enjin mati bang. Ada. Enjin mati. Alah, enjin mati pula. Tunggu jap. Itu minyak ni. Ya, okey. Minyak habis eh? Tak. Sekejap. Enjin tengah mati sekarang ni. Kita orang ada dekat mana pun tak tahu. Ini dah trail keempat dah ni. Tak Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ATV kita orang dah breakdown. Ada dekat mana entah ni, trail ni. Nampak je sana tu. Kita breakdown dekat tengah jalan ni. Nak tunggu dia orang tarik kita orang punya ATV ni sampai dekat kaunter tadi tu. Riba sikit. Bang, kena keluarkan seorang dulu kan? Asal keluar dulu. Okey. Sampai asal baru naik balik. Baik. Good. Wah, Alhamdulillah dah sampai. Alhamdulillah sampai. Itu kita ambil 3 tau ATV, tapi disebabkan satu ATV tu breakdown dekat tengah jalan tadi. Jadi kita just bayar 2 je ATV. RM78. Aku rasa memang sangat-sangat berbaloi sebab banyak juga trail yang dibawa tadi. Sampai kalau boleh nak cakap tadi, cukup lah, tak larat dah. Penat dah. Tapi dibawa juga. Satu malam je, tapi macam-macam yang kami lalui dekat sini. Dari suasana yang tenang ke momen yang penuh dengan gelak tawa dan juga pengalaman yang langsung tak kami jangka. Kadang-kadang kita tak perlukan perjalanan yang jauh pun. Cukup dengan satu tempat yang boleh bagi kita ruang untuk berhenti dan cipta momen tu bersama. Memanglah walaupun penat, walaupun penuh dengan drama, tapi ini akan kita ingat sampai bila-bila.
Itulah selesai kita punya percutian yang ringkas kita pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis tau. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe dan kongsikan cerita ni kepada yang lain. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Oi. Oi. Ayo. Wah. Dah korban dah satu lah. Aduh. Kejap, enjin mati. Okey dah adik naik ni. Best tak?